Bab 10 ni bukan sekadar hafal tarikh 31 Ogos 1957. Bab ini cerita tentang maksud kemerdekaan, persediaan menyambut kemerdekaan, detik pemasyhuran, kesannya dan prinsip kedaulatan negara. Tarikh utama yang wajib ingat ialah 31 Ogos 1957, iaitu Hari Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pertama, dalam 10.1, pelajar perlu faham maksud kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi juga kemampuan negara menentukan hala tuju sendiri. Dalam 10.2, bab ini menerangkan persediaan menyambut kemerdekaan, termasuk persediaan fizikal dan sambutan rasmi negara. Dalam 10.3, fokusnya ialah detik pemasyhuran kemerdekaan, iaitu peristiwa bersejarah menjelang dan pada 31 Ogos 1957. Dalam 10.4 pula, kita lihat kesan kemerdekaan terhadap negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. 10.5, pelajar belajar prinsip kedaulatan, iaitu asas kepada negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Ingat aliran bab 10, faham kemerdekaan, buat persediaan, pemasyhuran, kesan, kemudian negara berdaulat. Simpan untuk ulang kaji SPM dan follow my kelas untuk nota pagi sejarah setiap hari.